Kadangkala, sahabat yang sering dianggap rapat ternyata menyimpan rahsia dan perasaan yang tidak dilafazkan kepada sesiapa. Bukan kerana malu, bukan kerana benci, tapi kerana rasa tidak layak untuk didengari. Hei, Lala, betul-betul serabut korang ni. Adib, kau nak pergi mana? Dia tak settle lagi ni. Serabut lah dengan dia ni. Tu makin menyampah lah aku dengan Adib. Entah makin menjadi-jadi perangai Adib tu. Apa yang kemaruk sangat attention dia tu? Tak hanya ingat dia marah-marah macam tu, kita takut ke? Pergi bajet ke? Kau rasa macam mana ni? Aku rasalah kita tutup meeting kita dulu hari ni sebab maghrib pun dah dekat dah ni. Ni, kau tak puas hati dengan si Adib tu, kau maki je. Dah lah tu. Tak malu ke ini orang bulan-bulan puasa ni? Sia-sia je puasa kalau mulut pun tak ada terjaga. Dah lah, aku nak gerak dulu. Assalamualaikum. Adib, keluarlah. Adib, do you want to break a snowman? Balik pun kau ni? Tanya je, kan dah lupa dah jalan bilik-bilik. Haish, aku baru je balik daripada bilik Adib. Tak jawab pula dia. Ni, jujur je lah. Sebenarnya kau penat kan dengan si Adib tu? Siapa je tak penat kalau perangai hari-hari macam tu. Korang ni, dah lah tu. Macam ni ke kita layan kawan kita yang dalam masalah? Dengan cara hina dia. Korang pun tahu kan, Adib tu bukan macam ni sebelum ni. Mungkin dia ada masalah yang dia tak nak ceritakan kat kita. Janganlah disebabkan dia berubah sikit je, kita nak benci dia. Kita pun tak tahu apa yang masalah yang dia alami sekarang ni. Habis tu nak buat macam mana? Dia bukannya nak bagi tahu masalah dia dekat kita. Adib tak nak bagi tahu sebab dia takut. Tengoklah, belum apa-apa lagi kita dah mengata belakang dia. Come on lah guys. Ini ke cara kita layan sahabat kita? Dah, jom lah tidur. Tunggu Nick yang bebel sampai esok tak habis. Jom. Si sahabat tu. Mana ada aku membebel oi. Hai, dah. Tidur nak mami Woi, aku tak bercakap lagi. Dunia ini luas, tapi tak pernah ada seinci pun ruang untuk aku berdiri. Aku selalu ada untuk mereka, tapi siapa yang ada untuk aku? Aku penat sangat dengan dunia ni. Allahu, hei korang sini. Kenapa tu Nica? Ni, surat ni, Adib tulis. Weh, kesiannya Adib. Weh, kenapa dia tak pernah nak bagi tahu kita pun pasal masalah dia ni? Tapi kan, aku rasa Adib nak je cerita. Tapi berapa apa lagi kita dah ejek dia. Mesti takut kan? Weh, aku rasa bersalah doh. Kau tak rasa ke kita kena buat sesuatu untuk Adib? Mana tahu benda tu boleh buat dia rasa dihargai ke? Ya, sebab tak ada seorang pun cuba approach Adib pasal masalah dia. Kita semua memang kena rasa bersalah. Dah cakap kalau kita buat makan-makan dengan Adib. Mesti Adib happy kalau ingat kita kisahkan dia. Sebab tu kita kena buat jamuan. Kau rasa? Kalau aku gas je. Boleh lah. Kat sini, kira sikit. Patutnya kau yang angkat. Ya doh, tak ada kamera langsung. Tak kau serabut je. Sorry doh. Oh,
Tolonglah, dokkanlah baca air budak uti. Eleh, daripada membebel, apa kata tolong? Kenapa korang bantu air kosong Ni cepatlah ni. Juga mak aku cepat terawih lah. Sabarlah. Meh, aku naik meh. Nik, kau okey? Aku okey je. Tapi aku cuma risau yang adik dah benci kita semua. Nik, kau tahu kan adik bukan macam tu? Yang penting kita dah tahu kesalahan kita dan kita cuba tebus kesalahan kita tu. Tak nak maghrib dah ni. Jomlah kita jumpa adik. Jom. Adib, Kita orang nak duduk sekali boleh? Apa lagi lah korang nak ni? cantik kan pemandangan? Angin pun sepoi-sepoi je. Tapi kita tak tahu kan, ke tempat lain apa suasana dia orang. Hujan ke, buruh ke. Apa kau mengarut ni, Nik? Adik, sampai bila kau nak pendam masalah kau? Semakin kau pendam, semakin kau jauh dari kita orang, semakin tu kita orang salah faham dengan kau. Kita orang bukan nak salahkan kau, Adik. Cumanya bila kau pendam masalah kau sorang-sorang, kau terlepas marah kau tu dekat kita orang tanpa sengaja. Kami tak nak salah faham ni menjadi sebab kita punya tali persahabatan makin lama makin putus. Aku minta maaf. Aku just rasa macam hilang diri aku. Selama ni aku paksa diri aku untuk jadi sempurna. Aku paksa diri aku untuk ada demi orang lain. Aku rasa malu nak tunjuk masalah aku dekat korang. Sebab aku rasa bersalah korang kesiankan aku. Adik, kau tak perlu malu pun untuk ceritakan apa-apa dekat kita orang. Sebab apa kau buat macam tu? Sebab kita orang sahabat kau kan, adik? Samalah masa kita orang pun. Kita orang semua sentiasa ada untuk kau, adik. Sebab apa? Sebab kita orang sahabat kau, adik. Kita orang kisahkan kau sebanyak mana kau kisahkan kita orang. Dan kau tak perlu pun paksa diri kau untuk jadi sempurna. Kami tak perlu pun adik yang sempurna sebagai sahabat kami. Kami just nak adik yang selesa dengan kami. Adik yang boleh gelak sama-sama dengan kami, nangis sama-sama. Itu je yang kami nak daripada adik. Itulah sahabat, adik. Masalah kau, masalah kami. Bahagia kau pun, bahagia kami. Aku minta maaf. Terima kasih korang. Simpan maaf kau, adik. Kau tak ada salah pun dengan kita orang. Sekarang jom. Mereka semua dah tunggu kau, Dip. Banyak kita orang nak borak ni. Jom. Adik, jom. Ni. Surprise, Adib. Adik. Nah, adik. Kita orang semua nak minta maaf sebab kita orang semua hina adik. Sedangkan selama ni adik ajak semua benda ni seorang-seorang. Maafkan kami, adik. Kami tahu semua benda ni tak cukup nak tebus kesalahan kami. Adik, kadang-kadang kau tahu, kita orang hargai adik. Adik kan sahabat kita orang. Dah. Jom kita makan, jom. Maghrib dah masuk lagi.
Betul tu. Okey, jom sama-sama kita baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amanna. Sahabat, sebuah kalimat indah menggambar hubungan penuh kasih antara insan. Insan yang sentiasa ada tanpa kira suasana, yang sentiasa hadir tak kala suka ataupun duka. Sahabat adalah mereka yang tetap ada walaupun seluruh dunia berkata kau tidak lagi berharga. Sahabat yang tidak pernah beranjak saat diri kita diuji merupakan salah satu nikmat yang harus disyukuri.